kenapa elektrik itu boleh naik? Dia kata sebab kos itu naik. Tapi kita nak tahu kenapa kos itu naik. Apabila tenaga sebelum IPP ini wujud, tenaga menjana elektrik sendiri. Dia jana elektrik dan dia bekal elektrik masa itu. Jadi dia boleh kawal dari segi kos untuk jana elektrik. Tetapi sekarang dia beli elektrik daripada IPP. Sebenarnya sekarang elektrik yang dibekalkan oleh Tenaga Nasional Berhad lebih 50% adalah dibekalkan oleh IPP. IPP adalah Independent Power Producer yang antara syarikat-syarikat besar, YTL dan sebagainya. Genting pun ada, Malakoff ada, MRCB ada, dan Tanjung PLC pun ada, Tanjung PLC yang dimiliki oleh Ananda Krishnan. Dan ini syarikat-syarikat besar yang menjana elektrik jual kepada Tenaga Nasional Berhad. Dan Tenaga Nasional Berhad salurkan electricity ini kepada kita, elektrik ini kepada kita dan charge kita. Sekarang dia kata cost naik. Cost naik kerana IPP charge tinggi. Tetapi kenapa IPP charge tinggi? Adakah IPP charge tinggi kerana cost dia terpaksa naik? Bukan. Kalau kita lihat, kita tahu walaupun dia kata IPP, kontrak antara IPP dan tenaga itu rahsia. Tetapi kita juga tahu antaranya dalam laporan yang dibekalkan kepada Bursa Saham Kuala Lumpur. Sebab antara IPP ini memang disinaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Antaranya kita tahu bahawa IPP ini bila dia beli gas, dia gunakan gas untuk jana elektrik. Dia beli gas daripada Petronas dengan harga yang jauh rendah daripada harga pasaran. Dan sebab itu, dan lepas tu dia jana elektrik, dia jual kepada tenaga dengan harga yang tinggi. Dengan ini dia boleh untung besar. Hari ini dia kata, okey, harga gas sudah naik. Jadi Petronas jual gas kepada IPP dengan harga yang tinggi supaya subsidi itu boleh dikurangkan. Dan IPP juga jual dengan harga yang lebih tinggi kepada tenaga. Tenaga jual lebih tinggi kepada kita. Kita yang menjadi mangsa. Kita yang jadi mangsa. Bagaimana ini boleh berlaku? Bayangkan kalau kita buat satu bisnes. Satu bisnes. Kita hari ini kita bagikan kontrak untuk Megat buat bisnes jana elektrik. Bagaimana kita boleh jamin bahawa Megat boleh menang, boleh untung selalu? Senang saja. Semua kos kita kontrol. Maksud saya, apabila harga gas naik, harga itu kita tanggung. Jadi pastilah Megat mesti untung. Yang rugi saya apabila saya beli electricity daripada Megat. Mana ada satu kerajaan ataupun satu syarikat yang sebodoh macam itu, di mana kita bagi satu projek yang mesti garanti untung kepada saudara Megat. Kenapa saya nak buat sedemikian? Kalau itu satu bisnes yang pasti untung, saya buat sendiri. Kenapa saya nak beri kepada Megat? Saya buat sendiri. Kalau itu satu projek yang pasti garanti untung, harus tenaga buat sendiri. Tenaga yang buat jana elektrik sendiri. Tak payah dapatkan IPP untuk jana elektrik. Sebab itu kita hari ini kita katakan harga gas ini seharusnya ditanggung oleh IPP dan bukan ditanggung oleh tenaga. Hari ini kita juga dengar bahawa Menteri Tenaga yang mengatakan bahawa itu harga gas yang rendah itu
bukan subsidi. Betul, dia selalu kata macam itulah. Apabila komisen besar kepada kroni, itu kira komisen, itu bukan rasuah. Apabila harga istimewa diberikan kepada IPP, kroni-kroni, itu bukan subsidi. Tetapi apabila rakyat dapat, misalnya harga minyak yang rendah daripada harga pasaran, dia kata subsidi. Harga gula rendah daripada pasaran, dia kata subsidi. Tetapi IPP bila dapat gas dengan harga yang rendah daripada pasaran, itu bukan subsidi. Ini apa undang ini? Apa standard? Yang ada ini double standard. Saudara-saudari, jelas kita juga tahu bahawa subsidi yang diberikan kepada IPP sebanyak 19 bilion setahun. 19,000 juta ringgit setahun. Jadi, kita tahu kalau kita tarikkan subsidi tersebut, mungkin harga elektrik boleh akan naik sedikit. Tetapi saya pasti kita mampu berunding dengan IPP supaya keuntungan mereka boleh diturunkan. Sama susah. Kalau rakyat susah, IPP pun sepatutnya sama susah. Jangan rakyat susah tetapi IPP masih untung besar. Saudara-saudari, tadi ini soal ekonomi. Kita tahu bukan setakat elektrik. Sejak Najib menjadi Perdana Menteri, dia telah katakan satu Malaysia, rakyat didahulukan. Tetapi yang jelas sekali, apabila naik harga, rakyat didahulukan. Tarik balik subsidi, rakyat didahulukan. Ini yang jelas. Kita lihat harga gula telah naik 3 kali. Kononnya nak kurangkan diabetes. Kurangkan diabetes. Ini satu pembohongan. Kalau rakyat yang sehat selalu exercise, ada gula, tak ada perbezaan. Cuma orang yang ada diabetes itu perlu jagalah, jangan makan banyak gula. Itu betul. Tapi kita juga lihat harga minyak semakin naik. Hari ini dia kata pertumbuhan ekonomi bagus. Pertumbuhan ekonomi 7%. 3 suku yang lepas. Tetapi saya nak terangkan sedikit apa makna pertumbuhan ekonomi. Apabila kita uruskan ekonomi, kita nak jamin bahawa ekonomi itu tumbuh. Betul? Memang ini tanggungjawab kita supaya ekonomi ini boleh berkembang, supaya rakyat senang. Tetapi yang penting sekali adalah supaya rakyat senang. Ini yang paling penting. Tidak guna bahawa apabila kita ada pertumbuhan ekonomi, tetapi rakyat terbanyak, khususnya mereka yang berpendapatan rendah, susah. Saya nak pakai satu contoh. Kalau hari ini, misalnya, saya sebagai Perdana Menteri boleh menjana pertumbuhan ekonomi, dan antaranya keuntungan kepada Winston Tan seorang tambah 1 bilion ringgit setahun. Ini dalam statistik ada perkembangan ekonomi tambahan 1 bilion ringgit Malaysia setahun. Satu angka yang besar. Tetapi yang untung siapa? Winston Tan seorang. Tetapi saya ada cara yang lain. Kalau saya urus ekonomi dengan baik, supaya ada 1,000 orang yang dapat 10,000 ringgit tambahan keuntungan setiap tahun. Ini juga 1 bilion ringgit setahun. Tetapi kalau cara ini ada 10,000 orang yang untung, bukan seorang saja, 10,000 orang yang untung, dan 10,000 keluarga yang untung oleh kerana penambahan pendapatan. Jadi kalau Najib hari ini kata dalam tahun 2020 kita nak jadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, yang penting sekali bukan tauke
tauke besar yang berpendapatan tinggi. Yang penting sekali adalah pekerja kilang, kaki tangan kerajaan, petani, nelayan, pekebun kecil, semua pendapatan naik. Ini menjadi indikator yang paling penting. Bukan setakat pendapatan naik, tetapi dari segi standard of living, taraf hidup mesti lebih mewah, lebih senang. Kalau nak lebih senang macam mana? Yang pertama, gaji perlu naik. Yang kedua, inflasi mesti terkawal. Inflasi mesti terkawal supaya disposable income, duit yang lebih yang kita ada, kita boleh tambah. Kita boleh lebih senang sikit. Kalau hari ini, kalau gaji kita naik RM50 misalnya, tetapi pam petrol sebulan tambah perlu bayar RM40,000 lebih, beli gula RM10 lebih, electricity naik RM10 sebulan, harga-harga yang lain juga naik. Akhirnya, walaupun gaji naik RM50, tetapi dari segi perbelanjaan kita belanja lebih. Ini bukan ekonomi berpendapatan tinggi. Ini bukan cara kita harus uruskan ekonomi. Cara kita harus uruskan ekonomi supaya orang bawah, orang biasa dapat menikmati pertumbuhan ekonomi. Ini yang paling penting. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Najib. Kontrak besar dia beri kepada syarikat-syarikat besar. Tampak di Sungai Besi beri kepada One Malaysia Development Berhad, satu syarikat. Syarikat ini mungkin untung bilion-bilion ringgit. Tetapi siapa untung? Adakah saudara-saudari dapat saham daripada syarikat tersebut? Tidak. AP kereta, import kereta diberikan kepada beberapa syarikat. Setiap tahun untung bilion-bilion ringgit. Memang ini sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi untuk orang biasa, 1 sen pun tak ada. Dulu dia nak beri lesen judi kepada Winston Tan. Winston Tan jual lesen judi ini kepada satu syarikat beliau di Bursa Saham Kuala Lumpur dengan harga RM525 juta. Ini sebagai hadiah kepada Winston Tan, satu hadiah yang bernilai RM525 juta. Bayangkan saudara-saudari, siapa yang boleh ingatkan, fikirkan, bayangkan berapa banyak duit itu? RM525 juta. I cannot imagine in my lifetime kalau kita isi surau ini dengan note RM100 note. Saya ingat surau ini pun tak boleh isi lah, mesti sampai luar. Ini RM525 juta. Itu pertumbuhan ekonomi. Dalam statistik, ada penambahan RM525 juta untung oleh Winston Tan, lakukan sebagai pertumbuhan ekonomi. Tetapi untuk rakyat biasa 1 sen pun tak ada. Jadi kita lihat hari ini dia kata, kita perlu tarik balik subsidi. Kalau tidak, negara akan bankrupt. Tetapi saya nak peringatkan bahawa kalau negara bankrupt bukan kerana subsidi. Di mana-mana negara, tidak ada negara yang jadi bankrupt apabila mereka jaga kepentingan rakyat. Yang jadi bankrupt semua negara yang bazir, yang rasuah. Misalnya di Malaysia, setiap tahun RM28 bilion dibazirkan akibat rasuah dan ketirisan. Dan ini memang yang dilakukan oleh dalam laporan audit dan diakui oleh Menteri Kewangan. RM28
bilion ringgit setiap tahun. Bayangkan kalau kita boleh kurangkan. Kalau kita boleh kurangkan rasuah, kurangkan, jangan kurangkan 100% lah, kurangkan 50% pun cukup. Kita jimat 14 bilion ringgit. Kita tarik balik subsidi daripada IPP 19 bilion ringgit. Kita ada lebih kurang setiap tahun 30 bilion ringgit. Apa yang kita boleh buat untuk 30 bilion ringgit ini? Yang pertama, penjimatan setahun ini kita boleh beli Lebuh Raya Utara Selatan. Terus ambil alih, guna Lebuh Raya, tak payah bayar tol. Kita boleh beri subsidi minyak. Sekarang subsidi minyak lebih kurang, pada keseluruhan lebih kurang 20 bilion ringgit setahun. Dan kita pasti kita akan teruskan subsidi minyak. Sebenarnya kalau kita lihat, saya nak bagi satu contoh berkenaan dengan subsidi minyak ini. Bayangkan kalau satu hari nanti saya ada satu kebun durian, dan anak saya nak makan durian di kebun saya. Jadi apabila dia nak makan durian, saya boleh jual kepada anak saya sendiri dengan harga satu biji RM1. Tetapi apabila harga durian di pasaran itu naik sehingga RM10 satu biji, adakah saya seharusnya jual kepada anak saya dengan harga RM10? Sedangkan akhirnya segala yang saya untung akhirnya juga beri kepada anak saya. Jadi ini tidak bermakna, tidak ada bermakna. There's no meaning kalau saya naikkan harga kepada anak saya sendiri. Ini minyak pun sama. Kita adalah pengeluar minyak. We are net exporter. Harga minyak di pasaran dunia semakin naik, kita untung lagi banyak. Sebab itu, kita apabila harga minyak naik di antarabangsa, kita tengok Petronas untung lagi banyak. Petronas untung banyak, dia beri share kepada kerajaan lagi banyak. Jadi tidak harusnya ini menjadi satu isu di mana beban kepada kerajaan menambah. Sepatutnya apabila harga minyak naik, beban kepada kerajaan seharusnya menjadi lebih senang. Sebab untung daripada Petronas itu semakin banyak. Jadi apabila harga minyak di pasaran dunia naik, ini bukan alasan untuk naikkan harga minyak yang kita gunakan. Sepatutnya kita boleh sustain, maintain harga minyak yang sedia ada ataupun turunkan. Sebab itu kita berani janji, sebaik saja Pakatan Rakyat memerintah, kita boleh turunkan harga minyak serta-merta.